Ini dia, daging black pepper menggunakan kicap dan juga sos tiram dan sedikit coconut milk ataupun santan dari Rasaku. Sebelum masak kenalah potong-potong dulu kan. Kita akan potong kentang. Kentang kita potong wedges ya. Kita potong bawang pun wedges juga. Pakai sedikit lagi sedap. Bawang merah, bawang putih pun kena potong juga ataupun kita pencet halus-halus, nipis-nipis. Ya, itu dia. Bawang putih pun kena potong juga. Hal yang dipotong ataupun diiris nipis-nipis. Kita potong cili. Nak belah dua pun boleh, tak nak belah dua pun boleh. Macam saya suka belah dua. Potong kasar-kasar sikit bagi nampak tekstur dia tu. Bagi nampak rupa dia tu. Cili padi jangan banyak sangat. 3 tangkai dah cukup. Kita hentak je. Hati-hati jangan sampai biji masuk biji mata. Kita dah boleh potong daging. Ini dia daging. Ya, kalau daging kata pinang macam ni, kita belah dua. Lepas tu kita iris nipis-nipis. Untuk resipi ni, kita guna lebih kurang dalam setengah kilo daging untuk 4 ke 5 orang makan. Dah siap potong semua, jom kita masak. Tapi sebelum tu kita bilas daging dulu. Apa lagi? Mainlah kita goreng dulu. Dan kita gunakan minyak kelapa Rasaku untuk menggoreng kentang. Jangan banyak sangat. Baik, minyak pun dah panas, kita masukkan kentang untuk digoreng lah. Dalam kuali ni dah ada minyak dalam tu kan. Nak goreng lah, takkan nak rebus pula kan. Kita masukkan semua je. Tujuan kita goreng ni sebenarnya nak bagi dia lembut. Tak naklah kita masak nanti dengan daging. Dia jadi macam keras-keras tak sedap pula kan. Kita nak bagi dia empuk sekejap. Tapi tak lama lah, lebih kurang dalam 3 ke 5 minit. Nampaknya kentang yang kita goreng tu pun dah cantik. Warna dia nampak tu. Kuning keperang-perangan. Kita tak nak dia macam golden brown gelap sangat. Macam gini pun dah cukup dah. Cantik. Dan sekarang ni kita akan kurangkan sedikit minyak. Lepas tu kita akan tumiskan bawang merah, halia, bawang putih dan sedikit bawang Holland dan dimasuki dengan bahan-bahan yang lain. Itu cara dia. Warna pun dah cantik, bau pun dah menarik. Masukkan daging. Baik, untuk tahap ni kita akan masak daging tu sampai keluar jus dia, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Jus dah mula keluar cantik macam tu. Kita tak nak dia kering sangat. Sebab apa kita nak jadikan dia macam kuah-kuah atau stok daripada daging tu. Kita boleh masukkan sos tiram. Lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu. Kicap lemak manis. Masukkan semut lada hitam. Nama pun daging black pepper. Lada hitam kena lebih. Masuk baki lagi setengah bawang Holland tadi tu. Masukkan cili merah dan juga cili padi. Untuk kuah boleh tambahkan sedikit air. Santan jangan lupa. Santan kelapa asli Rasaku. Untuk menaikkan lemak-lemak dia. Dan juga kentang yang digoreng tadi. Ya, itu dia. Padamkan api. Sedikit lagi sebut lada hitam. Dah pun siap dah. Ni dia daging black pepper. Boleh dihidangkan dan boleh makan. Tintang-tintang dah pun siap dah. Ni dia daging black pepper menggunakan produk Rasaku. Kita gunakan ada kat sini sos tiram, kicap lemak manis dan juga santan kelapa asli. Wow, rasa dia tadi saya rasa sikit lah. Tak boleh tahan, memang sedap. Baik, kat mana nak cari produk-produk Rasaku ni? Senang saja, boleh pergi dekat Shopee,
boleh pergi dekat Shopee tu, kedai dia kedai Rasaku. Cari je dekat sana. Dan setiap dengan pembelian RM30, kita akan berikan 10% diskaun. Ya, memang terbaik. Lebih baik gunakan produk Rasaku, masak daging black pepper ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput rasa. Mari kita rasa tengok daging dia macam mana. Ya Allah, lembutnya. Nampak tu tolak dengan tangan tu. Daging lembut, sos tiram terasa, kicap lemak manis pun terasa, masuk sampai ke urat-urat daging tu. Lepas tu pula ditambahkan dengan sedikit lemak dari santan kelapa asli Rasaku ni. Rasa dia meletus-letus di dalam mulut. Awak semua kena cubalah resipi macam ni. Push, kentang lembut. Dengan bawang Holland pula. Macam saya cakap, daging black pepper kena dengan nasi panas-panas, memang pergi, tak tahu nak cakap. Kena cuba sendiri. Kita jumpa lagi di minggu depan dalam resepi mudah Fendi yang dibawakan khas oleh Rasaku.